kunci store aku hilang. Jadi nak tukar yang baru. Jom tengok macam mana tukar baru. Alright, mula-mula kena buka dulu skru kiri kanan sini. Untuk yang jenis doorknob bulat tu just buka kena mangkuk keluar. Tapi kalau nampak macam ni, yang nampak skru ni just undo the screw je. Pada buka skru ni dua kiri kanan, just tarik keluar je macam ni. Pergi kat belah luar ni, dah boleh tarik je macam tu. Yes. Lepas tu kau buka je yang dia punya latch ni. Tapi kau tengok kalau dia punya saiz sama dengan latch kau yang baru. Macam ni aku punya yang baru kan. Kau sama saiz. Dia punya sama panjang. Macam ni. Kau nak guna balik yang ni pun boleh kalau masih elok. So dalam kes aku macam ni elok lagi. Aku malah nak buka. So pakai balik yang lama je. Alright, cara nak masukkan dia senang je. Ini yang ada bahagian kunci ni dia dekat belah luar. Masukkan yang belah luar dulu dekat dalam lubang sini. Masukkan dalam petak tu. Selalunya dia universal size je. Aku lupa nak buka skru ni. Kena buka skru ni dulu. Alright, dah buka skru dia, baru masukkan balik. Pastikan arah pusingan dia betul lah. Betul, ini kau nak masuk ke sini kan. Pastikan dia punya handle ni belah sini lah. Masukkan balik kat dalam lubang dia. Bagi petak dia ngangam. Lubang skru pun masuk kat lubang skru yang ada kiri kanan ni. Lubang skru. Tu lubang skru. Masukkan dia punya bahagian sini kat lubang skru tu. Macam ni. Aku nak tukar jugalah geng. Sebab yang ni tadi aku try. Dia flimsy, dah goyang-goyang tak ni. Jadi kena tukar juga. Kalau kata nak masukkan ni, pastikan yang ini kedudukan dia betul sebab kalau kedudukan saya ingat nanti dia tak boleh masuk dekat dia punya bendalan ni, aku tak tahu apa nama dia. So pastikan dia dalam keadaan betul. Macam ni. So, kalau dia tegak macam ni, pastikan dia punya bentuk pun tegak macam ni. Jom kita pasang. Macam tu. Betul boleh skru balik kaki kanan ni. Lepas tu tips pula kalau nak pasang skru ni, jangan pasang terus ketat sebelah Tidak nanti takut skru kau di sini tak boleh masuk dah dekat dia punya tempat. Sebab kadang-kadang kalau dah ketat sangat sini, nanti sini dia punya lubang dah lari sikit. Jadi pastikan masukkan separuh. Lepas tu masukkan yang skru ni separuh juga tu boleh ketatkan. Dan siap. So boleh lock. Macam sini lock sini. Gerak pintu ni. Lock macam ni. So dekat luar dah tak boleh nak buka. Bila kau unlock, luar boleh buka. Tunggu kita try kunci pula. So kita lock. Kita lock. So tak boleh buka. Guna kunci. Boleh buka. Yang bagus pasal doorknob ni, dia boleh lock daripada luar je. Tak payah kau tekan button kat belakang tu hempas pintu, tak payah. Just ni tekan tak lock kan, just tutup pintu. Guna kunci kau. Tu. Lock je. Tu je dah. Dah buka dah. Oh ya, kalau kau nak juga macam ni, boleh tekan kat bel kuning kat bawah. Aku ada letak link. Terima kasih penonton. Assalamualaikum. Bye bye.